Selamat pagi. My name is Johnson from Wellway Visual Solution. Saya nak tanya satu soalan. Pernahkah anda rasa badan macam hilang tenaga? Tidur tak lena. Pagi bangun penat. Umur 40 tahun ke atas, badan mula rasa berbeza. Kita selalu berfikir badan kita hanya kena makan ubat, kena makan suplemen. Tapi ada satu saintis, Dr. Bruce Lipton. Epigenetics, as the name implies, epi means above, genetics is the genetic activity, so epigenetics means actions above the genes. Cell biologist dari Stanford University. Dia spend bertahun-tahun buat kajian sel hidup di bawah mikroskop. Dan dia jumpa satu benda yang ubat moden tak nak bagi tahu anda. Dr. Lipton buktikan sel kita bukan di bawah kawalan DNA sahaja. Sel kita di bawah kawalan signal dari luar. Apa maksudnya? Setiap sel anda ada antena. Antena yang menerima signal daripada persekitaran. Tapi signal itu juga boleh jadi frekuensi tenaga dan vibration. Dia tulis dalam buku yang dipanggil The Biology of Belief. Buku ni dah terbit dan dijual di seluruh dunia. Dan dia bukan seorang saintis saja yang bercakap, tetapi saintis lain pun bercakap. Tetapi Dr. Lipton ni dia explain dengan cara yang senang supaya orang biasa faham. Jadi kalau sel kita memang boleh terima frekuensi, mengapa kita tak bagi frekuensi yang baik kepada badan kita? Berfikir, banyak frekuensi di seluruh kawasan kita. Mengapa kita bagi frekuensi yang baik? Ini bawa saya kepada satu benda yang ramai orang dah tahu. Kristal. Okay? Di tangan saya ada kristal. Okay, kristal ni saya dapat daripada Ipoh lah. Beribu tahun manusia tahu dari tamadun lalu yang kristal ini adalah baik untuk badan. Ini bukan saja rahsia diketahui semua orang. Banyak orang tahu lah. Tapi bayangkan kalau kristal dah baik itu, kita tambah dengan satu layer frekuensi. Bukan frekuensi biasa, frekuensi dah di-embed dengan menggunakan scalar energy. Ini yang kita panggil sebagai fix. Okay. Ini yang kita panggil sebagai fix. Okay. Frequency infused crystal sticker. Okay. Kristal yang dah tambah dengan frekuensi seperti nitric oxide, frekuensi vitamin, minerals untuk badan secara keseluruhannya. Saya nak jelaskan satu perkara yang sangat penting. Fix ini tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah badan anda sendiri. Ini kristal ni hanya membawa frekuensi, badan anda yang terima dan gunakan macam mana yang diperlukan. Macam anda makan. Yang baik, makanan yang baik badan anda terima dan badan anda proses, bukan makanan yang buat kerja. Cara gunanya sangat senang aja. Cara gunanya sangat senang. Kamu buka aja, lepas tu lekat pada bahagian belakang C7. Dekat di mana saraf sistem ada. Jadi tampal 12 jam. Lepas tu buka, rehat 12 jam. Jangan bawa dia dengan magnet yang sangat kuat. Jangan dibawa matahari yang terik, jangan direct. Itu aja. Saya nak share saya punya testimoni saya sendiri. Saya dulu pernah ada masalah GERD, masalah sakit perut. Memang teruk lah, bangun pagi pun. Jadi sesuatu masa saya mula gunakan frekuensi untuk eradicate masalah GERD saya itu. Jadi saya nak syorkanlah kepada mereka nak cuba macam-macam, nak cuba teknologi ini yang sebenarnya dibangunkan oleh Dr. Raymond Rife. Dan masa sini kita dah masukkan kristal yang besar ni memang susah lah. Jadi kita sudah jadikan micro kristal yang ke dalam fix ni. Okay, kita masuk ke dalam fix ni. Okay, di dalam sini ada micro kristal yang kita telah embed dengan frekuensi yang baik untuk badan anda. Jadi cubalah, cuba dapatkan WhatsApp kami dan dapatkan ni dan cuba. Okay, so saya percaya ini pengalaman saya. Jadi anda dapatkan pengalaman anda sendiri. Okay, thank you.